Okey, video kali ni kita akan kita akan sambung bab melukis kotak dan kita menggunakan engulfing sebagai subjek kita. Cuma kita akan tambah dia punya reaction dia. Contoh kita nak lukis ataupun kita nak tanda kan kotak, kita dah lukis kotak kan, kita dah boleh lukis kotak dalam video sebelum ni. Sekarang ni kita nak kalau dia breakout kotak engulfing tersebut, kalau dia breakout engulfing dan kita nak dia trigger lah kan. Contoh trigger kalau korang nak buat sebagai alert ataupun notification, benda tu dah ada saya tunjuk sebelum ni, macam mana cara nak buat notification, macam mana cara nak buat alert kan. Sekarang ni kita nak sambung sikit. Kalau nak buat selepas dia lukis engulfing tu, nak detect dia breakout, macam mana nak buat? Okay, ini contoh dia. Bila kita tengok dekat sini, ini apa yang saya buat lah kan, basic dia, contoh asas dia. Saya hanya ambil pada engulfing by sahaja sebab kod dia panjang kan. Sebenarnya bila kita coding dia tu panjang. Dia boleh makan, kalau saya boleh makan sampai 3000 baris. Ini baru 52 baris. Kalau saya tu 1000 baris tu adalah satu benda yang simple sangat bang, kecil sangat kan. Biasanya 3000 baris, 4000 baris saya punya kod. Jadi kalau nak terangkan pasal macam tu, benda tu 3000 baris, 4000 baris satu video tu, saya tak tahulah berapa lama kan. Jadi saya ambil satu side saja, iaitu untuk bullish engulfing. Okey, dan untuk test korang, waktu ni lah korang nak test belajar korang ambil kod ini dan buat balik mirrorkan dia, terbalikkan dia untuk engulfing cell. Jadi saya bagi korang kod untuk engulf by, korang buat balik, copy and then paste and then edit sampailah dia jadi untuk engulfing cell. Inilah cara paling mudah untuk korang belajar kan, berlatih belajar, paling mudah lah ni saya bagi. Okey, yang pertama, bila kita nak buat action yang asal yang tadi, okey, ini lain punya ini buat engulf ke kanan hingga breakout. So kita nak buat adalah dia akan melukis kotak ini, dia akan tarik sehinggalah ada breakout. Contoh kat sini, ini adalah engulf by. Selagi tak ada breakout, dia akan jalan, dia akan tarik, ada breakout baru dia mati. Okey, ini adalah asas macam mana kita nak buat untuk SND, SNR lah, contoh lah kan. Dan yang kita tengok orang lain buat kotak tarik sampai panjang-panjang tu semua, inilah asas dia lah, step yang kedua. Okey, yang pertama adalah kita nak kena define dululah apa benda yang kita nak. Macam saya cerita dalam video sebelum ni adalah kita kena define dulu apa yang kita nak. Maksudnya sekarang ni kita nak adalah kau lukis kotak untuk engulfing. Jadi engulf tu apa? Okey, engulf tu adalah ini kan, engulf tu adalah ini. Dan kemudian kita kena buat declaration ataupun variable. Yang pertama adalah box. My box ni nama dia lah. Lukis kotak untuk box, dan kita namakan dia ataupun ID dia sebagai my box. Yang kedua adalah kita nak kena bagi dia box tu tinggi dia berapa, float. Jadi bila tinggi dia tu berapa, kita bukanlah kata tinggi tu dalam sudut panjang. Dia dalam sudut, dia berada pada price mana kan. Sebab ini pada paksi X ke kanan. Paksi X adalah price itu adalah titik perpuluhan. Bila titik perpuluhan, kita terpaksa menggunakan float, variable float. Dan kemudian titik perpuluhan itu kita akan masukkan ke dalam box high. Maknanya price untuk high ini sama juga dengan float untuk low, box low. Maknanya price untuk low bagi kotak tersebut berapa kan. Dan yang kedua adalah
Bol adalah boolean. Payah aku nak cerita basic ni. Dia ibarat macam ni, ya atau tidak. Dan saya namakan dia sebagai tracking. Tracking ni maksudnya adalah kita nak trace kotak ni, ingaf ni dah breakout ke belum, kan? Kita ada ingaf, kita pun lukis ingaf ni dah breakout ke belum, kita trace lah. Oh belum, dia akan jadi fast, kan? Belum akan jadi fast. Dah breakout belum? Belum, fast lagi. Dah breakout belum? Fast lagi. Dah breakout belum? Fast lagi. Dah breakout belum? Ya, true. Okey, dia dua je, dia fast and true, tapi bahasa mudah dia macam tu. Ya, dah breakout. Okey, true. Okey, fahamkan dekat situ Jadi dekat sini tadi kita cuma melukis kalau ada inggaf kau lukis. Sekarang ni kita tambah satu lagi, and ini maksudnya adalah done. Not adalah bukan. Kok ni dalam sikit. Dan bukan. Okay, dia ada dua kat sini. Parameter yang pertama adalah engulfing. Parameter dan ini adalah parameter. Yang kedua adalah tracking. Tracking maksudnya dia bagi tahu kat sini dia nak bukan tracking. Tracking dekat sini fast, bukan fast. Payah korang nak faham. Ada dua kriteria je lah. Maknanya kalau inggaf dan dah breakout dan belum breakout, kau lukis kotak. Kalau dah breakout kau cari kotak baru. Okey, maksud dia kat situ. So kat sini kalau dia jumpa inggaf, ini adalah inggaf. Box high kita bagi tahu kan kat sini dia nak float, dia nak ni kan box high ni kan, dia nak price ataupun float. Jadi kita bagi tahulah box high price dia adalah high. High adalah yang tadi itulah. Ini high dan ini low. Kita pun bagilah dia price dekat dia. Kita bagi price dekat high dan kita bagi price pada low. Okey, price dia apa? Low. Low candle tu lah. Kan candle ini low dia ini, candle ini high dia ini. Kita bagi maklumat ini kepada dia. And then tracking. Bila dah breakout, kita bagi tahu true. Okey, ini korang nak kena lama-lama faham lah bab pintu ni. Saya panggil bahasa mudah dia pintu lah. Buka pintu, tutup pintu, buka pintu, tutup pintu, ataupun looping dia. Lama-lama faham lah Okey, bila condition ini betul, dua-dua ni betul, barulah dia akan lukis box new. Ini tak ada apa beza pun, sama je macam tadi kan, sama je macam tadi. Dan kat sini okey, if bull inggaf, dia akan tengok yang ini. Masalahnya dan not tracking, dia akan tengok yang ini. Dah settle. Lepas tu dia akan cari pula dekat belakang if tracking. Okay, if tracking ni dekat sini lah kod untuk kita nak tengok sama ada dia dah breakout ke belum. Dia dah breakout ke belum. Jadi dia akan tengok if tracking box set right my box index. Okay, kat sini adalah kita nak edit. Dalam video sebelum ni itu dia statik ataupun hard code. Kita tak boleh ubah parameter dia. Tak boleh ubah parameter dia. Memang kita ada hard code dekat dalam tu. Tapi kalau macam mana kalau kita nak ubah biar dia berjalan? Okey, kita kena pakai satu API barulah, iaitu set right. Kita nak kena kanan tu, yang sebelah kanan tu aku nak modify. Jadi nak kena bagi dua lah. Yang pertama adalah ID. Apa yang kita nak modify? Kita nak modify kotak my box. Kalau korang nak modify line, chart ataupun benda lain, kena pakai ID yang tu lah. Box lah kan. Kalau line lah. Dia tak kisah pun nama dia ni sebenarnya. Tapi kita kena faham kat sini adalah ID. Okay, ID yang ini adalah kita nak ubah sesuai benda ni. Dan apa yang kita nak ubah sesuai? Kanan ini kanan. Dan kalau korang nak ubah sesuai benda lain, low ataupun high, cari je lah dekat sini
kan, box set apa yang ada, left, right, and then text, macam-macam lah kan. Cuma jarang lah orang nak buat benda-benda macam tu semua. Biasanya dia akan ubah yang sebelah kanan je lah. And then apa yang kita nak ubah? Kita nak ubah adalah parameter index dia itu. Asalnya index yang ada adalah index ini, kosong. So kita nak ubah dia jadi index yang ke depan sikit, ke depan lagi, ke depan lagi, ke depan lagi, ke depan lagi, ke depan lagi. Okay, current index lah kalau saya panggil current index. Bar index adalah current index, maksudnya index yang sekarang, bar yang sekarang yang dilihat oleh komputer. Saya cerita sikit lah nanti yang tu baru untuk korang faham. So kita nak tengok kat sini, kita dah set condition tracking. Kita suruh dia track kotak tersebut. Apa yang kita nak suruh dia track kan? Kalau close lebih besar daripada height, maksudnya dia backup. So dia breakout. Jadi kita ubah suai kat sini lah. Kau tak payah nak tracking lagi lah. Fast ni maksudnya adalah salah ataupun tidak ni dia bukan kata salah atau tidak. Dia cuma pintu tu, tutup pintu, buka pintu. Dia nak terangkan macam mana pun payah juga benda ni sebenarnya. Okay, fast maksudnya kita bagi dia fast. Okay, bila fast dalam kod ini membawa masuk, kau dah tak payah nak track lagi dah benda ni, sebab dia dah breakout. Contoh macam tu lah. Jadi bila dah jumpa apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat adalah kita tambah label. Contohlah kat sini, tambah label bar index, low, ini dan ini adalah teks yang kita tulis. Style ni semua saya rasa korang dah faham dah. Size, small, big, ni semua korang explore sendiri je nanti. Kalau tak faham tanya kan. Jadi apa yang kita dapat adalah label adalah ini. Ni segitiga ni. Kita punya style kita pakai triangle up. So triangle up. Dan kita tulis dekat dalam itu by. Jadi kalau kita tulis benda lain lah yang keluar dekat sini. Contoh kat sini, kat bawah kita tulis sebagai EGF. So dia keluar sebagai EGF lah kat situ. Kat sini EGF. Okay. Jadi benda-benda lain, parameter lain, color ke apa benda semua, korang nak kena explore sendiri. Sebab saya dah cerita sebelum ni tentang parameter ni kan, tentang parameter ini. Okay, kalau close lebih tinggi daripada box, maksudnya dia backup atas kan. Sedangkan market ini bila kita lukis kotak, kadang-kadang dia backup atas, kadang-kadang contoh macam yang ini, kadang-kadang dia backup bawah. Walaupun inggah by tapi dia backup kat bawah. Sebab tu saya tulis sebagai EGF, engulfing fail. EGF adalah engulfing fail ataupun 3 candle berlawanan. Dalam TBST ada 3 candle berlawanan lah. Okay, jadi kat sini katakan dia backup ke bawah, so kita kena buat close lebih rendah daripada low. Kalau dia backup bawah, okay, macam ni benda dia. Kalau dia backup atas, macam ni benda dia. Okay, dapatlah. Jadi sekarang ni kita bolehlah lukis kotak. Kita nak lukis supaya kalau tak ada backup lagi ke atas ataupun ke bawah, kau tarik kotak ni ke kanan, tarik lagi. Okay, dah backup, stop. Bila stop, bila dah backup, kau cari inggah baru. Okay, ada inggah baru. Okay, dah backup belum? Belum. Dah backup. Okay, bila dah backup, cari kotak baru. Cari inggah baru. Cari. Okay, ada inggah baru. Dah backup belum? Dah backup ke bawah. Okay, backup ke bawah. Ini saya buat untuk engulfing by. Untuk engulfing cell, korang modify lah kod ni, terbalikkan sahaja, copy dan terbalikkan sahaja. Itu adalah pembelajaran untuk masing-masing. Sekian, terima kasih. Faham Jadi kat sini apa yang kita belajar adalah, yang pertama, kita menambah ini supaya kau adjust kotak itu selagi tak breakout, kau tarik ke kanan. Okay, andai kata tak jumpa juga kan,
Tak jumpa juga. Yang ni memang dah breakout lah kat sini. Ini pump breakout. Tak, katakan 40 candle pun tak breakout. Satu benda yang mustahil lah sebenarnya. Kalau 40 candle tak breakout, maksimum untuk dia tak breakout adalah lebih kurang dalam 19 candle. HSJLT memanjang. Saya panggil dia sebagai HSJLT memanjang. Maksudnya dia duduk dalam satu candle itu berapa jam. Biasanya 19 candle je lah maksimum. Lebih daripada tu memang tak pernah wujud pun sebenarnya. Okay, itu benda lain pula. Okay, sekarang dapatlah scan. Terima kasih. So saya publish kod ni. Apa nak tulis? Okay. Boleh tak aku copy ayat ni? Rename. Okay, rename. Copy. Cancel. And then publish. And then okay, belajar public maksudnya semua orang boleh ambil. Open maksudnya korang boleh copy. Okay, protected ni maksudnya adalah tak boleh copy. Visibility ni kalau private maksudnya korang tak boleh copy. Open, public korang boleh copy. Ni privacy. Visibility ni adalah kalau open siapa-siapa pun boleh tengok kod ni, boleh buka, publish. Kalau protected ni maksudnya tak semua orang boleh tengok. Okay. And invite only ni orang yang ini subscriber lah. Ini adalah orang yang kalau saya bagi link baru dia boleh tengok. Okey Tapi bergantunglah, kalau saya buat private, protected, korang just boleh pakai sahaja. Kod tak dapat. Kod hidden tapi indicator tu boleh pakai. Sekarang ni saya bagi public dan open terus. Apa nak risau, barang benda mudah je kot nak buat. Bukannya ada benda-benda yang ni sangat pun. Okey, jadi kat sini korang pergi dekat bahagian contoh dekat sini Contoh dekat sini indicator search. Okey, search kat sini belajar. Okey, bila type dekat sini dia akan keluar lah. Dia akan keluar kat sini. Contoh dia keluar ini. Kan ini contoh dia akan keluar ini. So korang pun pilih pump. Okay. And then tekan. Bila tekan dia pun akan masuk dekat sini. Bila masuk dekat sini, tengok source code dia. Okay. Dia akan keluar macam ni. Itu salah satu cara dia lah. Ataupun kalau korang cari kat Google dan dia keluar nanti. Bila dia keluar, tekan source code ni. Tekan source code, dia akan keluar source code ni. Dan ambil, copy je source code ni. Tak ada hal. Okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye.